This Okey, meeting is being recorded. sekejap. Okey, jadi terima kasihlah dulu banyak-banyak cikgu sanggup malam-malam Sama-sama. ni bantu untuk assignment. Saya dah semester 6 dah, jadi lagi 2 semester nanti insya-Allah lah habis grad dapat cikgu jugalah insya-Allah. InsyaAllah, amin, amin, amin. Amin. Okey, sekejap cikgu Ya, Kak. kita akan pergi ke soalan terus lah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, pertama sekali cikgu kaunselor berdaftar kan? Jadi Ya, boleh ke betul. cikgu kongsikanlah latar belakang cikgu nak jadi kaunselor berdaftar dulu. Okey. Termasuk latihan dan pengalaman lah yang cikgu ambil. Ya, okey. Saya share tentang saya punya gambar tu hilang. Okey. Saya share saya punya latar belakang dulu lah. Okey, nama diberi Nur Azin Jasmine. Boleh panggil saya Jasmine je. Asal dari Perlis. Jawatan saya sekarang adalah pegawai perkhidmatan pendidikan. Cikgu lah, cikgu dekat sekolah. Dan saya merupakan kaunselor berdaftar bermula dari tahun lepas. So tak ada lah lama sangat. Kan baru lagi, masih lagi baru. Dan pendidikan, kalau latar belakang pendidikan tu saya merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Sama kan? Sama dengan Kolbi kan? Okay. So sepanjang latihan yang saya pernah jalani ada 2 institusi. Yang pertama dekat sekolah, ada 2 jenis sekolah. Untuk PPG saya buat 2 kali PPG, program perantis guru. Yang pertama dan juga kedua dekat sekolah harian biasa. Untuk praktikum saya buat dekat Wellness Center UPSI. Yang tu sepatutnya kita buat dekat sekolah. Sepatutnya time tu buat dekat sekolah, tapi disebabkan kekangan pandemik COVID time tu, kami terpaksa buat di dalam institusi jugalah dekat Wellness Center UPSI. Jadi dekat situ saya jumpa klien dari pelbagai latar belakang yang berbeza lah, umur yang berbeza kan. Okay, dan seterusnya internship. Internship saya kembali ke sekolah tapi sedikit berbeza sebab kali ni saya masuk sekolah berasrama penuh, SBP. So budaya dia dah twist. Budaya dia memang sangat-sangat berbeza lah dengan sekolah harian. Nak tanya cikgu sebelum ni SBP juga? Sekolah saya ke? Saya bukan, saya dari sekolah harian biasa juga. Okay. Jadinya saya memang belajar benda baru. Ya, saya belajar banyak benda baru lah waktu saya intern tu. Macam tu. Okay, menjawab ke? Kolbi macam ni, kalau tak menjawab kan, awak dengar lagi. Okay lah. Kita santai je, boleh kan? Boleh. Cikgu, bergema tak cikgu kalau saya cakap? Tak, okay. Suara saya okay ke? Okay, perfect. Alright. So saya buka dekat telefon juga ni. Dekat mic ni tak dengar speaker laptop kan. Okay, faham. Okay, next question. Okay, apa tanggungjawab utama cikgu sebagai kaunselor lah dekat sekolah SBP tu? Okay, kalau nak share dekat SBP ke ataupun waktu saya tengah posting sekarang? Tapi kira macam lebih kurang sama je. Kan? Kaunselor sekolah lah. As a school counselor, tanggungjawab utama ni, kita punya tanggungjawab hakiki adalah menjalankan perkhidmatan bimbingan dan juga kaunseling. Sepanjang saya berkhidmat ni, saya dah menjalankan intervensi berfokus, terutamanya untuk pelajar yang ada masalah disiplin lah. Kan, ada rujukan dari guru disiplin dan sebagainya, ada collab dengan guru disiplin juga. Ada juga saya melibatkan diri dalam program yang berkaitan yang boleh meningkatkan profesi saya sendiri. Contoh yang paling latest hari ni, saya join program Crime Awareness Day, Hari Kesedaran Jenayah peringkat negeri Perlis. So saya guru kaunseling, seorang guru disiplin dan juga 5 orang pelajar wakil sekolah. Kita berkumpul di sebuah sekolah dekat sekolah menengah Arau. Jadi dekat situ memang ada kolaborasi dengan polis Perlis lah.
Macam tu. Best Menarik tadi lah. diorang buat demo apa semua kan. Program ni. So dan dalam masa yang sama juga saya mengekalkan tanggungjawab tu lah dan memastikan aktiviti-aktiviti kaunseling yang saya buat ni mematuhi etika dan juga kita kata piawai garis panduan yang ditetapkan oleh LKM, Lembaga Kaunseling Malaysia. Macam biasalah kan, kita apa-apa pun di bawah lembaga LKM, yes. LKM. Ya, betul-betul. Okay, next question. Ini pun saya Okay. ambil kod etika bahagian A lah, bahagian tanggungjawab klien tu kan. Okay. Jadi untuk soalan pertama, macam mana cikgu pastikan kewajikan pelajar sentiasa terjaga lah sepanjang dalam sesi kaunseling? Okay. Yang tu dia kembali kepada tanggungjawab kita sendiri, tanggungjawab hakiki kita sendiri, which is first thing first, prinsip utama saya kena utamakan klien. Macam mana klien, latar belakang klien datang dekat saya macam mana pun kita kena terima dia dulu. Okay. So keadaan terapeutik, keadaan yang selamat, tak ada lah kita buat sesi dekat luar bilik kaunseling, lepas tu jumpa dekat tepi jalan ke kan. Lepas tu cikgu disiplin lalu-lalu, cikgu kaunseling ni cakap dengan budak ni, lama nampak serius kan. Lepas tu nanti diorang datang tanya. Tak ada lah macam tu, kita bawa dia, jemput dia ke bilik kaunseling yang selesa, selamat. Dan saya clarify, saya bagi tahu siap-siap. Tanggungjawab saya berbeza dengan guru disiplin. Yang tu sebab apa? Pelajar ni dia nampak macam guru kaunseling ni dia dah takut. Dia naik takut sama macam dia takut dengan cikgu disiplin. So first thing first, saya bagi tahu kalau macam dekat SBP lain. Sebelum ni saya intim SBP lain, tapi bila masuk dekat sekolah harian, mungkin sebab budaya sebelum ni lah. Okay, diorang dah macam ada satu tanggapan lain. Mungkin, cikgu kaunseling panggil sebab apa kan? Tapi sebenarnya kita lebih kepada nak mendengar pihak dia. Dendaan tu jauh sekali, sangatlah berbeza peranan. So saya dari segi tu saya jaga hak klien, kebebasan bersuara dia, menyediakan tempat yang kondusif, selamat untuk dia, menjaga etika kerahsiaan, empati of course, yang tu basic, kan, hormat dia punya autonomi. Dia nak cerita apa semua, yang tu adalah dia punya hak. Kita ni, hak kita kena mendengar. Macam tu. Boleh, dapat? Baik dulu. Saya nak buat report ni seronok rasa. Nanti buat verbatim tu. Tak ada gurau. Tapi betul tak sangka pula student takut dengan kaunselor macam cikgu. Ada yang aware. Ada yang macam, ada yang sedar peranan kaunselor. Ada yang, sebab dia pun tak pernah jumpa kaunselor, dia pun tak pernah jumpa keberadaan bilik kaunseling tu. Bila saya bila masuk sekolah, saya pun bawa posting kan. So saya akan tanya, tahu tak bilik kaunseling dekat mana? Tak tahu. Padahal dekat sebelah pejabat. Benda paling common, paling simple je dekat sekolah. Sebelah pejabat. Tapi diorang pejabat pun jarang. tak main kot. Pejabat pun tak datang tu yang tak tahu. Diorang macam lalu je macam tu. Kan. So macam jarang lah. Jadi bila saya pergi dekat sana, saya macam cuba kita cuba bagi tahu kan. Kalau yang mana tak tahu lagi, okay, saya bagi tahu lah. Okay, bilik kaunseling dekat sini, sekian-sekian. Nak main anytime pun boleh. Tak ada masalah. Kita buka ruang. Macam tu. Promote bilik kaunseling promote. Secara tak langsung. Tak langsung. Okay. Okay, jadi apakah prosedur cikgu untuk menyimpan dan menguruskanlah rekod pelajar, rekod kaunseling pelajar? Contohnya dan juga explain macam mana cikgu bagi privacy, bagi protection untuk privacy mereka tu.
Okey. Kita kan ada file rekod sesi yang maujud kan? Yang kita akan letak dekat bilik kaunseling. Satu untuk kegunaan bilik, satu lagi file peribadi untuk kaunselor, setiap kaunselor masing-masing. Okey, jadi memang tidaklah saya nak letak report sesi tu sebiji-sebiji yang saya tulis details tu di secara maujud. Sebab kita punya report sesi tu boleh dibaca oleh pengetua, boleh dibaca oleh kita punya kaunselor. Okey, so apa yang saya buat untuk kalau macam awak dah masuk dalam setting perguruan, dia ada laman web SEPKM. Dekat situ kita akan masukkan report sesi. Masukkan report sesi kita, tapi yang tu tidaklah secara detail dia punya isu. Jadi saya ada buat ada lagi rekod sesi yang sebenar berbentuk digital. Saya simpan dalam laptop ke. Kalau macam saya buat dalam laptop lah sebab saya lebih mudah akses laptop saya. Setiap hari saya buka laptop. So, kita punya file folder tu kita sembunyi. Letak password dan hanya kita je boleh akses. Bila kita nak rujuk, dekat report sesi klien tu, dekat yang fizikal tu kita tulis secara ringkas je. Tapi yang detailnya hanya kita yang tahu. Macam tu. So yang Itulah tu password antara tu memang penting kan untuk betul-betul. rekod digital. Ya, kita letak password. Walaupun kita memang ada report yang nanti kan bila Nazir mai check, kalau macam Colby kan nanti intern ke, macam dah intern ke, nanti ada pensyarah mai check kan. Mungkin yang tu kalau macam intern lain, mungkin diorang nak detail kan. Tapi kalau macam dah masuk setting sebenar, dia lain. Kita takut nanti tiba-tiba berlakunya kalau macam ada orang terbaca ke apa sebagainya. So saya memang jaga. Walaupun file saya tahu dekat dalam bilik memang dalam almari tu memang tak ada siapa sentuh, tapi kita kena pandai-pandai jagalah. Macam tu. Okay. Boleh? Boleh. Baik. Rasanya macam tak semua soalan ni macam banyaklah cover ni. Okay. Okay, macam mana cikgu rancang pelan kaunseling untuk pelajar yang hadapi masalah-masalah serius? Okay, kalau serius ni dia banyak definition lah. Kalau macam serius bagi saya benda yang boleh melibatkan masalah kesihatan mental, kemurungan ke ataupun berkaitan dengan konflik family yang kita tak boleh nak selesaikan dengan dia tapi kena dengan family dia. Ataupun tingkah laku berisiko. Contoh, dia ada masalah berkaitan dengan penagihan dan sebagainya. So saya buat satu peta konsep lain untuk nampak dengan jelas dia punya isu. Kita tengok balik, kita back to basic. Bila kita dah start dekat masalah yang serius, kita back kepada basic, kita analyse balik. Kalau macam saya akan guna borang biopsychosocial. Kalau kat UUM saya tak pasti dia punya borang macam mana, tapi dekat UPSI ada borang biopsychosocial, dia gabungkan biologi, psikologi dan juga sosial pelajar. So dalam tu kita dah dapat screening pelajar tu. Jadi dekat situ sebelum kita nak jalankan sesi kaunseling, saya minta dia isi dulu borang biopsychosocial tu supaya saya dah kenal dia sedikit. Macam tu. Okay, so antara pelan kaunseling yang awal tu saya tengok dulu dia punya tahap keseriusan dia. Keseriusan. Isu dia tu. Tapi kalau melebihi keupayaan saya, memandangkan saya pun masih lagi baru, saya pun ada guru mentor saya akan rujuk pada pakar luar jugalah. Kita guna juga teori kita, contoh REBT ke apa, kita guna juga, kita bantu dia juga. Tapi dalam masa yang sama, kita rujuk kepada mereka yang lebih berpengalaman. Kan kita kan ada guru pembimbing kita juga, kan, ataupun macam pegawai psikologi ke, tapi apa pun kena dengan kebenaran klien. Kalau kata kita ni macam dah tak mampu, macam serius sangat kan, kita masih lagi baru kan, minta klien ni setuju tak kalau kita nak rujuk kepada orang yang lebih boleh membantu dia. Macam tu. Okay, contoh. Kalau kita okay, sama. Kalau macam contoh lah kan, saya bagi
satu kes serius, kes rogol. Benda tu tak boleh berhenti dekat kita. Benda tu kita tak boleh nak rahsia dekat kita je. Kita kena buka sedikit, kena minta juga bantuan dengan persetujuan dia, tetapi dengan secara minimum lah, tak adalah cerita semua. Kalau yang mana perlu saja. Dalam masa yang sama menjaga keterbatasan tu. Kalau kita perlu cerita dekat pengetua sebab kita punya struktur organisasi kaunseling kita kan direct bawah pengetua kan. So kita direct kena bagi tahu pengetua dulu. Lepas tu berbincang dengan pengetua sama ada kena bagi tahu polis ke dan sebagainya ke. Macam tu. Sebab student ni kalau macam pelajar sekolah ni dia kan di bawah akta kanak-kanak lagi kan. Betul. Jadi kita kena protect, kena tengok juga akta kanak-kanak tu kena link juga dengan kod etika kaunselor. Jadinya kalau dah sampai undang-undang tu sebenarnya kita dah boleh lepas tangan dah kan. Ya, betul. Dan di sini berfungsinya lesen kaunselor jugalah. Okay. Okay, cikgu. Terbaik, cikgu. Okay, next question. Macam mana cikgu pastikan, rasa dah terjawab dah ni. Confidential. Okay, dah jawab dah ni. Okay, Okay. soalan nombor 4 tadi. Adakah cikgu selalu bekerjasama dengan guru, ibu bapa, organisasi luar untuk sokong student? Boleh kongsikan contoh? Okay, ada. Antaranya kita tak ada lagi mesyuarat dengan PIBG sekolah, tapi kami unit bimbingan kaunseling akan buat satu statistik isu. Contoh kalau macam sekolah saya ada isu masalah disiplin pelajar. So kita senaraikan masalah disiplin pelajar tu macam mana. Jadinya kita boleh direct kepada ibu bapa. Jadinya ibu bapa ni kena cakna lah. Rata-rata isu pelajar sekolah ni sekian. Macam tu. Contohlah kan isu emosi ke disiplin ke, kita bagi tahu. Waktu mesyuarat tu. Kita memang ada link lah dengan parents. Kalau dengan guru juga, kalau nak menyokong pelajar tu lebih kepada guru-guru subjek lah saya rasa. Sebab lebih pantau peningkatan akademik pelajar tu dalam kelas macam mana. Sebab tu kita ni, walaupun kita guru kaunseling, kita duduk bilik kaunseling je, tapi kita kena baik dengan semua guru subjek. Walaupun kita tak mampu tapi cuba. Sebab apa? Nanti bila cikgu tu nampak macam student ni macam tak okey ke apa, dia akan main direct mengadu kat kita. Dia akan cerita kat kita lah. Dia akan link dekat kita. Macam saya share lah, ada contoh isu kehadiran pelajar ni, yang ni berkaitan dengan organisasi luar. Ada masalah pelajar ni, dia kerap tak hadir. Bila ditanya apa semua, bila buat sesi apa semua, rupanya dia ni ada masalah keluarga lah. Masalah keluarga, broken family and so on, dan ada masalah kewangan. And then kita bersetuju untuk masukkan pelajar tersebut ke rumah jagaan kanak-kanak lah. Dekat situ dia boleh, tak ada lah waktu bulan puasa dia makan Maggi je, kan. Jadinya dekat situ dia punya kebajikan dah terjaga. Jadinya organisasi luar tu bekerjasama, link juga dengan sekolah. Kita tak boleh berdiri kita saja. Yang cikgu hantar dia dekat rumah penjagaan tu, dia dengan persetujuan jugalah. Ya, betul. Dengan persetujuan dia. Mula-mula memang ada konflik sebab macam seorang ayah ni kan dia macam tercabar sikit. Bila anak dia macam mana? Macam tercabar lah kan. Tapi macam aku tak nak jaga anak ke kan. Ya, sebab bila dah bercerai, so dia tak boleh nak penuhi keperluan anak dia dan sebagainya. Jadi nak buat macam mana kan? Macam tu lah. Satu cabaran yang besar juga saya akan hadapi nanti. Aduh. Okey, jadi ini untuk persetujuan maklum. Macam mana cikgu dapatkan persetujuan termaklum daripada pelajar lah sebelum memulakan sesi? Sebab tak semua student rela kan nak join sesi. Betul. Okey. Untuk yang tu, untuk surat inform consent tu, dekat situ dia dah tulis dah hak klien. So dekat situ sebelum dia ada sign. Kalau orang saya, dia ada tulis hak
klien, dekat situ dia ada tulis lah, saya berhak untuk mengetahui segala rekod yang telah ditulis oleh kaunselor. Saya berhak untuk mendengar semula rakaman jika sesi ini direkodkan. Saya berhak untuk memilih kaunselor yang lain jika saya tidak selesa ke. So dekat situ dah ada tulis persetujuan termaklum, dan dekat situ pun dia ada bagi tahu hak dan tanggungjawab klien dan juga kaunselor. Kaunselor berhak untuk mendengar segala cerita klien tetapi secara terbatas jika klien ini memerlukan bantuan dari luar, macam tu. Dan ada sign, ada tanda tangan dia jugalah. Okay, macam mana pula kalau macam student tu bawah umur kan, sebab biasanya ramai lagi sekolah menengah kan, masih lagi bawah Betul. umur. And dia pun macam tak faham 100% pasal counselling ni. Macam mana cikgu handle isu ni? Okay, kadang-kadang ada student yang bila dia baca, dia macam tak faham benda apa. So, untuk sesi pertama, pertama sekali dia mai jumpa kita, lepas dia tulis borang apa, diisi dah tanda tangan ke apa ataupun dia tak faham, kita kena jelaskan lagi sekali dengan bahasa yang mudah difahami. Contoh, kita tak boleh direct bagi tahu dekat dia, okey awak dah bersedia untuk sesi, okey saya mulakan sesi. Okey, kalau awak ada cerita benda-benda yang tak okey ke apa semua, saya akan rujuk awak kepada organisasi luar apa semua. Tobat dia takkan cerita dah dekat kita. Dia mai sekali tu dan dia takkan mai dah bilik kaunseling. Dia takkan ulang dah. Sebab apa? Kita awal-awal kita dah ancam dia. Kalau macam cara saya, first saya tak bagi tahu lagi. Tapi untuk hak sesi klien macam penstrukturan sesi macam berapa minit apa semua tu kita bagi tahu lah. Kan? Tapi untuk yang tadi tu, kalaulah kata pelajar ni, informed consent tu, kalau macam pelajar tu ada isu yang perlu dirujuk oleh contohlah kan, saya dah tak mampu dah ni, masalah pelajar ni dah serius dah, saya kena rujuk pelajar ni kepada kaunselor lain, jadi baru saya bagi tahu. Kita guna bahasa macam, kita guna ayat yang okey sikit. Contoh, okey saya tengok isu awak ni agak berat, jadi saya bagi nama Siti. Okey, jadi Siti setuju tak kalau macam kita berdua, kita minta pertolongan dari luar? Mungkin ada cikgu ke kan, cikgu kaunselor lain ke yang boleh bagi pendapat pada kita? Contoh. Ataupun kita pujuk dia lah, kita kata, okey, kalau masalah ni kita tak buka kepada orang luar, saya pun tak boleh nak bantu awak. Macam tu. Kita Saya jujur lah dengan dia. saya bantu awak, tapi saya akan buat pendedahan secara sedikit saja. Saya akan cerita sedikit je yang mana perlu, yang mana penting je untuk bantu awak. Kalau tak, masalah awak akan tersekat dekat sini. Tak pergi mana-mana. Macam tu. Kita cuba guna ayat yang lain. Kadang-kadang budak-budak ni dia tak faham bahasa formal dekat kertas tu. Jadi kita kena translate dekat dia. Kita kena guna ayat yang kreatif. Betul ada. Kan? Macam cikgu pun cakap apa kata awak dengan saya kan, macam kita kita bersama-sama. Bersama-sama. Tu. Baru student rasa macam, oh okay, cikgu ada dengan aku ni. Ya, dia ada. Kita keberadaan kita ni bersama dengan dia. Dia tu tak seorang lah dengan masalah dia. Ada sekali kita. Once dia dah cerita dengan kita sekali. Bersama-sama. Okay, cikgu. Next question lah. Adakah cikgu mengambil kira budaya dan tahap perkembangan pelajar ke? Dia punya kata akademik dia ke kan, masa cikgu buat sesi dengan dia? Okay, ya sangat. Kalau lepas daripada macam prosesi ke kan, saya sangat menitik beratkan tentang latar belakang pelajar. Sebab apa? Klien. Okay. Sebab apa? Setiap klien yang datang ni berbeza-beza. Setiap klien dia takkan sama. Dia punya latar belakang budaya takkan sama. Kalau macam sekolah saya ada 1,114 pelajar, semua tu berbeza.
Ramai kan? Ramai. Okay, Tak so. pelik tu. Okay, saya pun terkejut. Apa yang ramai sangat? Okay, so macam mana saya nak tahu dia punya latar belakang saya guna model respectful. Tahu tak model respectful? Tak tahu. Okay, tak tahu. Okay, saya share. Model respectful. Okay, R untuk religion, agama. E untuk economic status. B40 betul lah. S sexuality. Sexuality tu jantina dia ataupun dia punya minat terhadap jantina yang mana. Dekat sini kita tahu. Dia ni LGBTQRS. Kak? Oh, dari Ataupun situ dia dah ni boleh scan lah. dekat situ kita boleh dapat tahu. Okey. Respect. Okey. P untuk psychological health. Mungkin dia ada masalah kesihatan ke, sejarah masalah kesihatan dan sebagainya ke. E ethnicity. Ada bangsa, kaum kan. Kita boleh tahulah. And then C untuk chronological challenges. Yang tu daripada dia kecil sampai besar, apa masalah yang dia tempuhi. T untuk traumas. Ini saya bagi tahu satu-satu tau. RESPECT. T untuk trauma event. Kalau dia nak share, dia willingly untuk share. So, lagi bagus lah kan. Kalau macam sesi pertama kita dah dapat tahu, lagi bagus lah kan. F, family background. Family dia ni orang yang macam ustazah ke, orang yang warak ke, kan? Ataupun jenis open ke, bersosial ke, apa ke. Okay, yang ni terbuka. Dia nak cerita apa-apa tentang family dia, kita dengar je. U untuk unique physical. Unique physical characteristic. Yang ni yang duk jadi bahan-bahan gurauan jenaka ni kadang-kadang. Okay, dia tak faham. Unique physical characteristic ni apa, cikgu? Okay, yang ni apa yang ada dekat diri awak, yang awak boleh nampak, yang membuatkan awak tu berbeza dengan kawan yang lain. Oh, saya ada tagline dekat sini. Yes, yang tu adalah awak punya unique physical characteristic. Oh, yang tu Dan, pun ya, betul. Dan kadang-kadang benda tu boleh meningkatkan keyakinan dia. Dan ada juga yang boleh menjatuhkan keyakinan dia. Contoh, kalau macam ada scars. Biasalah remaja ni kan. Dia kalau boleh nak semua benda perfect. Tapi kalau macam lagi satu, kalau kata ada lesur pipik. Lesur pipik tu cantik. Kan? So, meningkatkan keyakinan diri dia. Ataupun dia ni ada unik karakteristik yang lain. Dia pandai menyanyi contohnya. Kita dah tahu dah dekat sini. Oh, yang ni student ni minat dia ke arah itu. Dan last sekali, yang ni kalau nak share ni banyak Okay, tapi boleh take tau. Respectful model. Yang ni sangat bagus untuk kita nak tahu background student. L, location or language. Location dekat mana dia duduk. Ataupun dia ni duduk dekat kawasan yang mana kita dah boleh scan. Bandar ke, pinggir bandar ke, dia berkawan dengan orang yang macam mana. Language, bahasa yang digunakan dekat kawasan sekitar ataupun dengan family dia. So yang tu saya pernah buat dekat pelajar. Selalunya saya akan buat dekat pelajar yang susah nak bercakap. Bila kita panggil student ni, sebenarnya student yang dirujuk lah. Kita nampak macam cikgu main cerita dekat kita, Jasmine, boleh tak ambil student ni? Student ni dia macam diam je dekat dalam kelas apa semua. Okay, Mai, nak tengok. Okay. Oh, rupanya dia ni pandai BI. So, saya tak payah translate lah dekat dia. Saya bagi je respectful model, saya suruh dia tulis ke apa semua. Ataupun kita buat game dengan dia. Baling dadu, kalau dapat nombor 6, dia kena jawab yang huruf T. Macam tu, guna kreativiti kita. Nanti boleh search tau, tengok respectful model tu. Ini sangat-sangat bagus. Saya tak pasti daripada siapa, tapi saya masih ingat respectful model tu. Okey, menarik. Sebab saya rasa macam adil lah terbaca gitu. Sekali lintas je sebab macam tak buat lagi, tak praktis lagi kan. Boleh nanti. nanti. Menarik lah buat game ke kan dengan student. Student pun tak perasan kita nak tengok latar belakang dia kan. Tak perasan kan, dia diam. Nanti boleh try. Nanti saya try. Okey. Seterusnya untuk bahagian penilaian peribadi lah, nilai peribadi cikgu. Okay. Macam mana cikgu pastikan cikgu tak paksa cikgu punya nilai peribadi
dekat pelajar lah masa sesi, ataupun cikgu punya ideologi ke dekat dia lah masa sesi. Macam mana tu? Okay. Yang ni antara benda yang susah dan saya kena bear in mind setiap hari. Setiap hari macam sebelum masuk sekolah ke apa, saya kena bear in mind lah. Saya first thing first, saya kena terima dengan hati yang terbuka. Macam mana pun klien tu datang berjumpa saya kena terima dia. Dia macam mana pun dia lah. Fizikal dia ke, cara dia berfikir ke, kan? Sebab apa? Setiap manusia tu unik. Kita kena pegang yang tu. Setiap manusia tu unik, masalah dia berbeza-beza dan cara penyelesaian dia pun berbeza, takkan sama dengan kita. Kalau macam cikgu biasa, dia akan kata, awak lah dia tak buat macam ni. Kan? Kalau akulah, aku dah buat dah sekian. Tapi yang tu dia, bukan kita. Kita kena bear in mind, kita kena letak dalam otak kita ni. Student ni, cara berfikir dia, klien, cara berfikir dia berbeza dengan kita. Sama juga kita dengan kawan kita. Macam mana boleh tiba-tiba kita dulu pernah bergaduh dengan kawan kita sebab perbezaan pendapat. Kan? So kita kena hormat kepelbagaian klien. Yang tu. Kena cuba untuk belajar menghormati kepelbagaian klien. Termasuklah latar belakang dia and so on tadi. Okay. Dan hormati kebebasan dan juga autonomi klien tu. Hak dia. Kebebasan dia untuk membuat pilihan. Pilihan apa yang dia nak untuk dia nak capai dia punya matlamat. Kita dah bersetuju dah ni. Okey, matlamat sesi sekian. Tapi dia pilih jalan yang dia macam mana alternatif yang dia nak. Sebab apa? Dia yang tahu potensi diri dia macam mana. Macam tu. Jadi macam mana lebih kepada Kita pun mungkin ada pandangan lain ni, kalau dia masuk bakat ni mungkin sebahagian ni mungkin lebih hebat kan, tapi dia rasa lain betul tak? Betul. Sebab apa? Kita punya potensi diri tu berbeza. Kena lebih kepada macam orang kata ni lah, tak judge, tidak menghakimi dan cuba untuk bagi ruang kepada pelajar ni, kepada klien ni untuk bercakap bebas tanpa rasa takut dan juga malu bila berjumpa dengan kita. Kita kena bila jumpa klien lah kan, klien kita kena belajar untuk spread macam mana kena asingkan bila nilai diri kita ni. Kalau kita ni dulunya seorang yang rigid, kita dah kena belajar untuk berlembut lah. Tidak hanya kepada klien ataupun pelajar, tapi kepada cikgu-cikgu juga. Kita boleh praktis dah dengan kawan kita. Kan kadang kawan kita ni biasalah kan kadang-kadang menyakitkan kepala otak kita, tapi kita cuba, kita praktis. Okey, nanti kalau aku jumpa klien macam ni, apa yang akan aku buat? Contoh macam tu. Dan jangan lupa untuk tenang, sabar. Macam tu. Okey, apa ni dah nak habis dah, lagi 6 minit tadi dia cakap. Ada masa. Okey, tak apa, kita pun dah nak habis dah. Kita go straight tu lah, adalah soalan lah. Okay, apakah nasihat cikgu kepada pelajar atau bakal kaunselor tentang kepentingan mematuhi kod etika ni? Okey, kalau nasihat saya kepada bakal kaunselor ni, sentiasa awak kena menjadikan kod etika kaunselor ni sebagai panduan kita. Kod etika kaunselor, teori dan juga kemahiran asas kaunseling tu berada bersama-sama dengan kita, bergerak seiring. Dan kena bear in mind, kena ingat juga yang tanggungjawab kepada klien ni adalah satu panduan yang kita kena letak atas, kena letak dulu. Tanggungjawab kita ni terhadap klien. Semua benda tu lah, kan kalau kita cerita pasal kod etika kaunseling, autonomi, veracity, non-maleficence, kan, benda yang tidak memudaratkan dia. Kalau kita jumpa dia dalam keadaan krisis, apa benda yang kita perlu buat dulu, kan. Kalau kita tengok dia tengah pegang pisau time tu, apa benda kita nak kena pergi pujuk dia dulu kah, ataupun kita kena tepih pisau tu dulu. Kan kita kena make sure dia punya keselamatan dulu.
Kita kena buang dulu benda-benda yang membahayakan diri dia. Barulah kita provide support untuk dia. Yang ni lebih kepada krisis dah ni. Isu krisis dah ni. Tapi Betul. untuk seorang kaunselor, semua benda tu bergerak seiring. Dan kalau pun kita jumpa masalah klien tu, sekecil-kecil mana pun kita rasa masalah tu kecil bagi kita, tapi sebenarnya bila dia dah start cerita dengan kita, masalah tu besar bagi dia. Setuju. Setuju tak? Serius. Kalau macam kan, apa yang membezakan diri kita dengan guru lain, guru subjek? Kan, kalau macam guru subjek kata, Allah, tak ada internet je pun dekat rumah kan. Dah tak boleh nak buat ajar sekolah pun semua. Dia tak tahu struggle-nya klien tu macam mana kan. Macam tu lah. Okay, kejap. Kita tutup recording dulu Okay, terima kasih. Okay. Kejap, tutup recording kejap dulu.